Hari tu korang tengok aku punya sirap ni banyak tau. Tapi sekarang hari ni alamak dah kurang ah, dah sikit dah tinggal. Adalah 1 2 3. Yang ni sirap ni Da Vinci ni okey je. Tapi Da Vinci ni aku buat kalau macam aku nak minum susu yang ada rasa buah ke apa, baru aku guna Da Vinci ni. Yang sirap aku guna yang biasa adalah yang ini, Mon ni okey. So untuk Mon ni bagi aku yang rasa dia yang sebelum ni aku cepat habis yang toffee hazelnut. Toffee hazelnut tu memang sedap rasa dia. Sekarang tinggal caramel. So aku guna caramel lah. Dan yang ada yang aku belum guna banyak vanilla. Dan juga satu lagi ni ni tropical coconut. Okey. So kepada korang yang nak cari sirap ni untuk nak buat kopi, so korang boleh tahu lah mana flavor yang sedap kan. Toffee hazelnut tu aku rasa memang padu juga lah. So kalau korang nak dapatkan yang buat kopi ke apa, hujan kat luar, okay, yang nak buat kopi ke apa, boleh lah try yang Mon Switzerland ni. Dia punya harga murah sikit lah daripada yang brand lain. So jimat lah kat situ, okay. So nak dapatkan, tengok je kat bawah sekarang.